Pemberian baucer buku RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi awam akan diteruskan tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan budaya membaca serta meningkatkan akses kepada bahan bacaan berkualiti. Datuk Seri Anwar berkata ia akan memanfaatkan pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Dalam ucapannya, beliau turut melahirkan kebimbangan terhadap kemerosotan minat membaca dalam kalangan masyarakat yang semakin bergantung kepada media sosial sebagai sumber utama maklumat. Kecenderungan menilai isu-isu kompleks menerusi kandungan beringkas di media sosial bukan sahaja merugikan, malah boleh menjejaskan tradisi ilmu dan pemikiran kritis yang perlu dipupuk dalam sesebuah masyarakat berilmu.